Assalamualaikum, selamat malam. Hari ini hari Selasa, tepat 10 bulan 3, 2569, bersama dengan tepat 20 Ramadan 1447 Hijrah. Kita puasa 20 hari dah nah. Ada lagi 10 hari kita nak habis bulan puasa. Malam ni orang iktikaf nah, malam yang 21 nah. Mula-mula kita intikah malam ni nah. Kita mendengar berita cang Islam ya Allah nah. Mula-mula kita pergi dalam Gaza. Hak ni berlaku tepat 8 nah, 2 hari yang lepas tepat 8 nah. Dan seorang pula nak kau pemberita dalam Gaza kena berde pula nah, seorang mati pula, seorang syahid pula. Nah, walaupun masalah ni duk beradu berde ni, tapi pemberita dalam Gaza mati pula nah. Kira-kira mari pemberita haduk mati dalam Gaza syahid dah nah 261 orang dah nah. Orang buat berita nak kau 261 orang mati nah masa 2 tahun ni, 2 tahun. Semarai dulu ni mati pula. Seorang hak mati semarai dulu ni nama Samali. Nama Samali nah. Dia syahid pagi hari Senin, pagi benar lepas subuh mati selalu dah kena ada seorang pula nah. Habis dia tu. Kita tengok hari Senin merai. Hari Senin merai ni orang Gaza nah, masa 24 je hari Senin ni nah. Orang Gaza mati syahid 7 orang semua nah. Sakit 17 orang. Ni kena buat Isra berde mai tak bang, mai kapal tu beh tak bang turun. Tu hari Senin nah, pagi hari nah. Tu. Lepas tu ada rengan lagi nah, hari Senin pagi hari tu nah. Ada mati 3. Dalam 3 orang tu, syahid 3 orang tu ada budak 2 orang nah, budak Tino. 3 orang tu 2 orang budak Tino, syahid juga. Lepas tu 10 orang sakit. Dalam 10 orang tu ada budak 3 orang. Kena budak orang Tino orang tua duk kena berdela ni. Buat dia kata nak berdela memang. Orang tak bang pak memang duk mana tak ada. Mati budak dengan orang tua. Hak ni berlaku di Kemuh di kawasan Sawaha. Sawaha ni duk di dalam Kai Nusairat. Nah, hak ni hak berlaku pagi hari Senin nah. Mana hari Senin ni semua tu 7 orang lah. 7 orang semua tu. Hak ni hak yang royak ni di Sahwa tu nah. Apa orang sat ni 3 orang syahid. Lepas tu kok orang lagi lah, semua 7 orang tu nah. Dah habis di mana ni lah. Kita pergi tengok hak ni berita tepat 9 semua orang tu baik berita nah. Demo duk seke lah, duk sok duk seke. Naten ayuk Isra ni mampu sungguh kedak. Mampu ke sakit teruk. Sebab umur dia tu kena bang. Mula-mula tu baik berita kata ira lagi bang umur dia tu nah, buat dia sakit teruk. Siapa yang nak mampu dah tu. Pas demo banyak hari dah kau yang nembang tu. Masa hari ning landing dah. Demo duk seke. Rai mana tak ada tu baik kecek perkara. Kalau kecek pun kecek tu baik akos saja atau dia kecek. Tuai tak tu baik. Tuai tak ada duk mana. Soro tak ada kelimah saja. Tu. Mampu ke sakit teruk. Hak ni surat khabar dalam Isra tu baik nah. Nah surat khabar dalam Isra tu baik ni. Kata duk mana masalah ni nayuk Isra ni. Sebab hak dia janji nak pergi lah. Dia janji nak pergi tempat satu kampung hak kena bang. Orang mati banyak di mana tu buat dia. Tak boleh pergi kali dia tak pergi. Tu. Lepas tu ada seorang tut. Duta hak Sahara ni. Jalan dak ni. Tengok. Duta hak Sahara ni dia nak pergi jumpa. Nak pergi di Isra lah. Nak pergi jumpa dengan Ayuk Isra. Lepas tu tak jadi pergi. Yuk lek. Ilerak. Tak jadi pergi jumpa. Tu hak ni demo duk seke. Geno tu tak jadi pergi. Mampu sungguh ke sakit teruk duk di mana. Berita tak rubik langsung ni.
Tak rubik sungguh saya duk tengok berita tak ada kata yo rubik pergi sampat. Pergi kecek sok khabar mana tak ada. Tapi Kamsang tu yang ada. Rubik mai Kamsang. Kamsang pio hak sungguh tu. Dah. Nah, hak ni demo duk seka ni lah. Sebab golek ikan ni lah. Naten ayuk sekpok dia ni lah. Dia kena tubik video dia. Tu. Sehari sekali kena tubik. Tu. Tapi lan ni lepas berita dia kena bang moh dia tu nah. Tak ada video tubik. Nah. Habis ni betul lah kita mikir diri mapuh gedak kalau mapuh mujo. Tapi kalau sakit teruk kau sedap lagi, hidup seksa we lah. Tu dia. Habis tim tu. Kita pergi tengok sikit lagi tim ni nah. Hak saya nak royak kata di Lebanon tu nah. Puak Israel berdeng Abdullah antara mana nah. Ni berlaku hari gapo tak ingat dah banyak hari saya nak royak ni. 2-3 hari ni lah. Hari po. Ni hari senam morangnya ni. Hari senam morang nah. Hari senam morang ni. Puak Israel bawa kapal tubel 15 T. Gidi masuk di Lebanon Selatan. 15 T kapal tubel baling. Nak masuk nak turun di selatan Lebanon tu nah. Buat bolah duk jaga siap dah. Berdeh kapal tubel tu. Berdeh kapal tubel. Berita kata kapal tubel jatuh T nah. Kapal tubel hak Puak Israel jatuh T. Hak ni surat khabar Farasik pun koyak juga. Kata kapal tubel Israel jatuh T kena bolah D. Semua pun ya 15 T kata kapal tubel tu nah. Jatuh T. Boy jatuh T tu 14 T lagi ni nak turun tak leh dah. Randak lek. Nak turun tak leh. Tu nah. Hak ni hak berlaku hari Senin nah pagi nah. Tu berdeh kuat di main ni. Berdeh kuat mana nah. Pok ia nak turun di kawasan Nabi Shid. Nabi Shid ni duk dekat setara Syria nah. Setara Lebanon dengan Syria. Pok ia nak turun kat ni. Mai kau tu best sedap nampak nak turun nah. Berdeh dengan bola kelecak habis jatuh setin nah. Tapi tak ada goyak nah kata mapuh baik kau di mana ni. Tapi hak cerak berita tu baik hak mapuh ada juga. Tu. Mapuh ada, hak sakit pun ada. Tengok pihak hak sakit nah. Tubik berita kata anak tak temun teri kelang hak Israel. Kena berdeh di mana ni? Kena berdeh di saat ni lah. Kena berdeh di tempat yang nak turun saat ni di selatan saat ni, Lebanon Selatan nah. Semua buat dia tu lap 9 orang kena berdeh buat Israel, kena berdeh dengan bola. Anak kat Suangkan Kelang saat ni nah. Kat Suangkan Kelang ni debel juga, kecap sai juga. Tu anak dia ni pergi pergi dalam Lebanon. Bunyi kata kena berdeh kepala lah. Kepala kena berdeh tah belakang. Kena tah belakang temuh tu baik ke perut. Anak dia saat ni seka. Bunyi kata koma. Teruk. Teruk. Kena tah belakang tu baik padak ke perut ni. Lepas tu jatuh tu sihat jatuh tap. Punuh. Tu punuh. Tapi tak mapuh lagi nah. Koma tu benar nah. Hak ni soko anak jatuh hak kata menteri Kelang hak Puak Israel. Sekali ngadian lapel ya makna tu 9 orang di main ni Puak yo kena berdeh. Kena bolah berdeh nah di selatan Lebanon. Tu dia nah ada. Tapi kalau tengok terai yang menakut. Terai anak ia tak hatta pergi pergi di Irah. Aku nak mapuh. Supo dengan anak nayuk Israel tak hatta pergi pergi dalam Gaza kok. Hatta duduk di Sahara, duduk di Miami. Tapi sekon dia berani, dia hatta anak dia pergi pergi. Hari ni ketemu. Kena berdetah belakang tu baik ke perut. Sakit perut lah. Itu dia.
Malam sekadar ni saja lah berita lah. Lepas tu kita jumpa pula pagi esok lah. Tapi ada tambah berita boleh tambah lah. Doa keluarga selamat berjaya. Lepas tu saya baca saya banyak lagi lah. Lepas tu malam ni kalau dok saya tidur rumah, dia tidur sejik lah. Kita iktikaf. Dah malam mula-mula lah. Jumpa pula pagi esok lah. Assalamualaikum. Kena dekat lah. Okay, 5 akhir lah.